Putri rasa kan this is a mistake lah. Korang sure korang nak beraya dekat rumah Atuk dengan Wan ni? Kau jangan macam-macam Kita dah announce dekat satu keluarga arwah Haji Hashim dan arwah Haji Rohani tau. Yang kita bertiga nak cantikkan rumah ni. Lepas tu kita nak beraya dekat rumah ni, tahu tak? Ya, Putri. Belum mula lagi dah give up. Ingat, nak berlari jauh kena mulakan dengan langkah pertama. Entahlah. Putri rasa macam seram-seram sejuk lah kat sini. Korang kat mana? Macam ada angin-angin. Gas! Allah! Ya Allah! Ampun! Ampun! Dah habis bergurau dah? Kita ni ada banyak kerja nak kena buat tau. Dah, jom. Start kerja sekarang. Okey, Gas. Kau in charge kawasan luar rumah. Putri pula, kau in charge dekat ruang dalam rumah. Dan aku pula in charge dekat dapur. Okey? Bye, Baik, bos. bos. Padu. Mantap. Gempak. Tahun ni, raya mesti trendy. Sofa, langsir dan perabot yang vibey. Wow! Hiasan raya seperti lampu kelip-kelip berwarna-warni, keliling rumah dan pokok-pokok yang estetik. Wow! Baju raya trendy daripada local brand. Wow! Kita try lagi sekali. Baju raya trendy daripada local brand. Apa ni? Oh, sebenarnya baju raya tak sempat sampai lagi. Admin tu kata... Sorry lah sis, musim-musim raya ni banyak order yang masuk. Delivery pun akan jadi lambat. Okey. Tak apa. Next. Hidangan raya tradisi Aidilfitri yang lazat. Okey, I will take charge of this part. Mula-mula, kita order bahan-bahan nak masak dekat online dulu. Korang, apps ni kata bahan-bahan yang nak beli tu out of stock. Apa? Out of stock? Alhamdulillah. Boleh tutup awal aku raya tahun ni. Semua barang pun dah habis dah. Had ni pun dah booking dah. Dekat kedai toke pun habis dah barang? Of course lah habis. Saya pun mau tutup kedai mah. Ayah Jesiti. Jomlah tutup kedai. Dekat kedai uncle, mesti ada barang lagi kan? Siapa kata? Saya pun barang habis juga. Raya Cina ke, raya Melayu ke, raya India ke, semua raya juga. Betul tak? Macam mana ni? Mama. Assalamualaikum. Hello Putri. Waalaikumsalam, Mama. Macam mana persiapan kamu dengan rumah kampung tu? Tentu dah cantik kan? Mama, sebenarnya kan... Mama. Okey. Dah, jangan sedih-sedih. Mama rasa Mama tahu apa nak buat. Mama? Mama letak.
apa ni Putri? Diorang ni siapa? Diorang nak masuk sini ke? Lah. Ada beras. Iyalah, diorang nak tolong kita lah. Assalamualaikum. Alah, susah-susah aje. Ni lemang ya? Cik bawa naik je basikal ke atas, Cik. Terima kasih ya. Kejap. Betul ke bahan ni masuk dalam ni? Kenapa? Sebab dekat resipi online ni kata tak payah. Kamu rasa yang mana betul? Kalau masak ni, buat macam mana pun tak apa cara masing-masing. Semua betul Ni yang tak betul ni tengok ni. Duk teleng telefon tang tu, telefon tang ni. Makanan tu dah naik hangit dah. Apalah hampa ni orang muda. Dah boleh lah ni. Macam kejap. Dekat dalam ni dia kata, kena bagi dia hitam lagi sikit. Baru dia masak. Tak apa. Ambil. Iyalah. Dah masak. Nak belajar berenang tu, dapat kena itik. Nak belajar memanjat, dapatkan tupai. Pakcik, makcik, kami bertiga nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab membantu kami ya. Kenapa pula ni? Kamu simpan je lah. Kami ni tu ikhlas, kan? Luar biasa sungguh ya. Alhamdulillah. Nasib baiklah orang kampung datang tolong kita tau. Kalau tak, raya tahun ni tak berapa nak jadilah. Yelah kan. Tak sabar betul lah nak tunggu Aunty Ann. Pakcik Jo, Pak Ngah, Mak Ngah, Pak Teh, Mak Teh, Mak Long datang tengok kita nak buat rumah ni bagi jadi on point. Juadah kat belakang tu raya pun dah siap. Esok tunggu kita melaram dengan baju raya je. Baju? Baju kita tak sampai lagi. Apa?